kita kena faham maklumat, kita bijak dalam menilai maklumat, kita bijak dalam memanfaatkan maklumat. Dunia hari ini, siapa yang menguasai maklumat, dia ke hadapan. Ya, tahun 2000 milenium baru kita dengar kerajaan kita sibuk membicarakan tentang SPM, bukan Sijil Pelajaran Malaysia, Sistem Penyampaian Maklumat. Wahai ilmu mantik dah lama mendidik kita bagaimana kita nak dapatkan maklumat dengan betul, salurkan maklumat, gunakan maklumat, manfaatkan maklumat. Maklumat tu apa? Ilmu. Siapa yang paling banyak maklumat yang betul lah, bukan maklumat yang bohong. Siapa yang paling banyak mendapat maklumat yang betul, dialah akan terkehadapan daripada yang lain. Tuan-tuan, maka Amerika Syarikat baru tahu dia tak boleh kalahkan Rusia selagi mana dia tidak berkongsi maklumat. Tak begitu abang tak boleh Pak Adil. Sebab itu Amerika sekarang dia nak berkongsi maklumat. Dia tak kisah kita nak ambil maklumat dia GPS, Global Positioning Satellite. Tapi lihat Amerika sudah mula mengalahkan Rusia habis. Kerana Rusia tak nak kongsi maklumat. Ilmu kalau tak disebarkan, jumud. Sebarkanlah ilmu. Maka di situ nanti akan berlaku suatu namanya ajaib, suatu yang ajaib. Yang baca kitab Ajaibul Makhluqat. Dalam mukadimah pertama, pengarang kitab ini jelaskan kepada kita bagaimana kita nak dapat maklumat, salurkan maklumat, kembangkan maklumat, manfaatkan maklumat menggunakan kaedah at-tasdiq, tasdiqiyah. Jadi kalau belajar musim Melaya kan tidak belajar dekat Nilam juga, takkan tak tahu. Jangan ragu. Jadi maknanya itu tasdiq. Kalau sebut tasdiq dia, kita mendapat ilmu, kita mendapat maklumat sama ada dengan at-tamsil. Permisalan, contoh, dan kita mampu bagi contoh yang lain. Dapat maklumat lah terus. Boleh manfaatkan maklumat. Yang kedua, at-tasrif, yang lebih dikenali dengan nama al-istiqra. Istiqra. Tanya ustaz kita, pensyarah UITM Pulau Pinang ada di sini. Ya, ini bukan pensyarah di Senaya, pensyarah UITM dulu. Ya, dia sedang buat kajian tentang al-istiqra. Ustaz ada depan saya. Istiqra. Dan yang ketiga barulah al-qiyas. Maka jabatan fiqh dan usul tambah lagi dan qiyas. Baru berkembang jabatan itu. Jabatan fiqh dan usul dan qiyas berkembang kau. Kalah UKM tu. Ketinggalan UKM tu. Kerana mendapat maklumat dan memanfaatkan maklumat itu sama ada dengan menggunakan tasdik dan tasammum. Kalau pertemuan pertama tasdik, kita memahami permisalan contoh, kita dapat kembangkan, pecahkan kajian lebih lanjut, kembang. Selama ni yang berkembang UPM, seni kembangan, istiqra.
Itu kajian genetik itu terus. Wah, kembalilah mati Allah. Begitu juga al-qiyas. Qiyas ni dia ada maknanya qadiyah surah, qadiyah kubra. Jadi bila kita pandai qiyas, kita dapat banyak mereka cipta. In English language call that mold. Dalam bahasa Melayu kita tahu. Kita dapat punya acuan yang menguasai kias ni. Ialah kalau jabatan fiqh dan usul, kias ni mudah aja. Sama ada bank boleh ke tak boleh, kias bank lah. Tapi kalau kias ni dikembangkan, dia akan melahirkan kebijaksanaan kita mereka cipta. Mereka cipta tu berdasarkan kemampuan kita buat mod acuan. Cina menguasai dalam industri al-qiyas mod acuan. Dan belajar kitab ni cerita acuan. Dan kali ini kita akan lihat bagaimana pengarang kitab ini dedahkan kepada kita maklumat dengan kaedah tasawur. Tasawur ni yang sekarang ni kalau kita pergi sekolah SMKA, sekolah menengah masyarakat, tasawur Islam yang mudah disebut dengan gambaran tentang Islam. Tasawur Islam tu gambaran tentang Islam. Tapi jangan salah memberi gambaran. Sesat orang nanti. Kerana ini anyway. Apabila kita nak menggambarkan sesuatu, biar gambar tu kalau sebiji muka dia Pak Adil, sebiji muka Pak Adil yang lakukan contohnya sebiji beri gambaran yang tepat. Oleh kerana nak beri gambaran yang tepat, dia kena menggunakan fikiran. Menggunakan fikiran, in English language we call that psychology. Psikologi itu maknanya gunakan fikiran. Setelah kita gunakan fikiran, orang lain boleh menerima fikiran kita. Orang lain boleh terima idea kita. Baru namanya logik. Psikologi menuju ke logik. Psikologi kita gunakan akal fikiran. Orang lain waduh. Jadi apabila orang lain mendengar keterangan kita, dia dapat menerima. Itu namanya logik. Dan apabila mula dimanfaatkan, buah fikiran dapat diterima dan mula dimanfaatkan, maka dia akan datang istilahnya falsafah. Psikologi, logik, falsafah. Aku diploma ni tau. Jadi nak dengar dia malah tak dengar tak apa. Itu dia bermula dengan logik dan psikologi. Kan orang kata aku psycho kau. Aku psycho kau tu maknanya kita cuba mempengaruhi fikiran ni supaya dia dapat terima. Apabila dia boleh terima, logik, relevant, logik. Dan apabila benda itu boleh dimanfaatkan dan menjadi amalan, itu namanya falsafah, filosof. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Al-muqaddimah al-thaliyah fi taqsimil makhluqat. Al-makhluq kullu ma huwa ghairullah subhanahu wa ta'ala, wa huwa imma an yakuna qa'iman bidzati aw qa'iman bil ghairi. Muqaddimah yang kedua dalam pembahagian makhluk-makhluk.
Apa itu makhluk? Makhluk ialah segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah, itulah makhluk. Sama ada makhluk itu berdiri dengan zat atau berdiri dengan yang lainnya selain daripada zat. Wal qa'imu bizat imma an yakuna mutahayyizan aw lam yakun, fa in kana mutahayyizan fa huwa al-jism wa in lam yakun fa huwa al-jawhar ruhani. Dan manakala yang berdiri dengan zat itu sama ada dia mengambil ruang atau tidak mengambil ruang. Sekiranya makhluk jenis zat itu mengambil ruang, maka ia adalah jisim. Dan sekiranya makhluk jenis zat itu tidak mengambil ruang, maka ia adalah jauhar yang dihubungkan dengan jenis roh. Wa huwa yakuna muta'alliqan bil ajsam ta'alluq al-tadbir wa huwa an-nafs aw la yakun. Dan makhluk yang tertakluk dengan jisim sebagai takluk tadbir, ia adalah diri, yakni batang tubuh, atau tidak tertakluk dengan jisim. Saya minta apa ni, adik kat sana cuba buka lagi slide seterusnya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lagi sampai nampak ada cabang-cabang duit. Cabang-cabang duit. Berapa minat nak tahu Pak Haji? Kalau cabang-cabang tak duit, dah lah. Baik, maka untuk pertemuan kali kedua dalam mukadimah yang kedua, pengarang kitab ini sebelum dia nak bawa kita lebih jauh, dia nak jelaskan Syekh Al-Imam Muhammad Zakaria Al-Qazwaini. Dia nak jelaskan kepada kita berhubung tentang makhluk. Apa itu makhluk? Maka sudah difahami. Selain Allah, makhluk. Tidak. Selain Allah adalah makhluk. Baik, maka kita memahami istilah makhluk. Kenapa pengarang ini dia nak bawa kepada kita agar kita memahami makhluk itu apa? Ya, supaya kita tak sesat. Itu je. Nanti makhluk disangka Khalik, makhluk disangka Tuhan pula. Kan bahaya itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita kena memahami makhluk. Baik, untuk memahami makhluk itu macam mana, maka pengarang kitab ini bawa kepada kita kaedah tasawuf. Dia nak jelaskan kepada kita makhluk itu apa berdasarkan kaedah tasawuf. Kaedah yang saya sebut tadi, psikologi, logik, falsafah. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang tak suka lah nak belajar falsafah. Aku pun tak suka juga. Kan orang selalu cakap falsafah. Tapi nak faham, kena ikut jalan itu, menggunakan dalil akal membuat keputusan.
Macam mana akal membuat keputusan? Berdasarkan kemampuan fikiran yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Maka pengharap kitab ini dia nak jelaskan makhluk tu apa berdasarkan psikologi, logik dan falsafah. Baik, logik maknanya menggunakan fikiran. Kalau sebut menggunakan fikiran tak dapat tidak. Berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dirasa oleh lidah, apa yang dihidup oleh hidung. Maka menggunakan kaedah apa yang disebut kulliyah 5. Al-kulliyah. Al-kulliyah itu maknanya secara general. In English language we call that general. Secara keseluruhannya, semua benda-benda hidup, benda-benda mati itu dia tak boleh lari daripada apa yang disebut bermula dengan tekan lagi. Bukan di bawah lagi. Tak boleh lagi. Semua benda al-kulliyah secara generalnya, baik mata benda, baik harta benda, baik apa benda pun, asalkan benda, sama ada benda hidup atau benda mati. Tak kiralah harta benda, mata benda, apa benda pun, aku namanya al-kulliyah. Secara keseluruhan, benda-benda baik yang hidup yang mati tak boleh lagi daripada now on. Now on tu maknanya kita nak klasifikasikan. Kan aku cakap bahasa Melayu dulu. Kita kelaskan. Yang kedua, jinso. Dia jenis apa? Kalau sebut jenis apa, dia dah mula lebih kecil sedikit. Pepecah ke, cecair ke, gas ke. Kita bercakap cabang ni orang tak minat, tapi ni cabang duit. Faslon. Maka di situ dijelaskan kepada kita kuliah yang ketiga, faslon. Antara satu benda dengan satu benda mesti ada perbezaan dan mesti ada persamaan. Begitu juga yang keempat, ardu khas. Dia ada sifat khas. Sifatnya untuk dia je, orang lain tak boleh. Ardul am, ini sifat yang umum. Jadi setakat mana kemampuan fikiran manusia, kemampuan fikiran manusia itu akan menilai berdasarkan klasifikasi benda, jenis benda, perbezaan dan persamaan benda, khasah, sifat-sifat khas untuk benda, ardul am, sifat-sifat am untuk benda. Benda, boleh kata benda apa? Itulah. Nak benda apa? Kena nilai lah. Naumnya macam mana? Jenisnya macam mana? Fasalnya macam mana? Ardul khasnya macam mana? Ardul amnya macam mana? Wah. Berdasarnya ialah ilmu sains. Johor Corporation, kan hebat tu Johor Corporation. Bagi saya 4 jam untuk saya bercelote.
berhubung tentang perubahan cuaca dan impak besar kepada segala urus niaga pertanian industri Johor Corporation. Tak apalah, dalam perbahasan tu tiba-tiba seorang tu bertanya dengan saya, apa yang Ustaz faham tentang jerebu? Ditanya dengan aku, jerebu itu apa? Maka aku cakap, jerebu itu makhluk. Memanglah jerebu itu makhluk. Ya, ada makhluk. Jerebu itu makhluk. Maka kita kena jelaskan lagi dari segi klasifikasinya. Jerebu itu dia bagaimana? Dia asap lah ataupun dia asap. Baik, dari segi jenis-jenis apa? Pepejal ke? Cecair ke? Gas ke? Boleh tanya, Ustaz nak cerita apa? Kenapa kau tanya? Jadi penghuraian ini berdasarkan apa yang disebut tasawur. Tapi kalau orang tanya dengan kita, saya tak nak tasawur, saya nak tasdik, boleh? Sadaqallahu. Itu yang kita baca ayat 10 surah Ad-Duha. Imam besar Masjid Negeri Terengganu ada di sini. Jauh dari Terengganu. Fartaqi yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Bidukhan. Dukhan itulah sebenarnya apa ni? Jerebu. Fartaqi yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Sadaqallahul azim. Itu atas ni. Orang tak cakap apa? Nampak je. Maknanya kalau kita nak mendapat maklumat dan salurkan maklumat, sama ada kita nak gunakan kaedah tasawur ataupun kaedah tasdik. Senang kaedah tasdik. Sadaqallahul azim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Dan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan jerebu. Dia adalah jenis asap yang apabila datang di tempat kita, bidukhanin mubin, ianya akan membawa kepada kemarau.